Okay, Assalamualaikum. Selamat malam tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih yang dah klik video ni. Yang mana baru klik, baru jumpa channel saya, minta tolong subscribe, tekan bell. Nanti kalau ada promo terbaru, ada model terbaru, korang boleh dapat update. Alright. So guys, selamat datang. Sebelum kita mulakan, saya kenalkan dulu diri saya. Saya Rahim, SA Proton. Showroom saya berada di Shah Alam Section 15 Selangor. Tapi kita cover untuk seluruh Semenanjung Malaysia. So yang duduk luar kawasan semua, jangan risau, kita boleh berurusan online sahaja. Okay. Macam biasa saya nak tunjuk korang suasana showroom saya. Sebelum kita mulakan, saya nak ucapkanlah selamat tahun baru kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Semoga siapa yang azam baru pada tahun 2026 tu, saya doakan akan tercapai. Okay. Saya pun ada azam. Kita pun ada azam kita juga. Alright. So guys, tentang video kali ni saya nak bagi tahu rebate dan promo yang ada pada bulan ni. Bulan Januari tahun 2026. Saya sedar saya keluarkan video ni agak lewat sebenarnya. Okey, tapi nak buat macam mana? Kita daripada awal bulan busy. Acah-acah busy, tapi tak busy pun, kita acah-acah busy. Okey. Tengok kita kawan-kawan ramai dekat dalam showroom ni. Sana pun ada yang buat live. Dekat luar sana pun kita masih ada lagi berborak-borak. Okay, lepak-lepak. So guys, kalau korang showroom saya ni, kalau korang siang tak ada masa, boleh datang malam 12 malam, 1 pagi nak datang test drive, nak sign agreement, nak delivery pun boleh, tak ada masalah. Okay guys, so kita tak apa buang masa. Saya ada list free gift yang saya tengah pegang ni. Free gift, list rebate. Okey, kita mulakan dengan kereta depan dulu. Dah lalang kita kat sini. So guys, untuk S70 seperti mana yang korang tahu, S70 nak keluarkan yang facelift punya. Alright. So kita dia belum keluar lagi Untuk yang facelift punya nanti saya akan buat lain punya video lah. Belum keluar lagi. Nanti nak bagi tahu apa yang berubah semua, saya akan buat video yang lain. Okey. So video ni saya nak bagi tahu yang S70 kita masih lagi ada stok. Yang last unit sahaja. Okay, S70 dah no more production, dah tak ada production. So sebab itulah kita bagi rebate yang agak tinggi pada bulan ni. Okay, kalau macam bulan lepas rebate 11,000, bulan ini rebate 14,000 tuan-tuan dan puan-puan. Tapi untuk variant flagship X sahaja, variant yang paling high spec tu. Sebab apa? Untuk variant flagship eksekutif ke premium ke, kami memang dah habis. Okey, tapi jangan risau, yang variant flagship X tu tahun 2026 nya, kereta baru, tapi warna dah tak banyak. Sebab stok kita dah very limited. Memang dah stok dah ujung-ujung dah. Kami hanya ada color warna marine blue dan warna hitam saja. So siapa yang berminat nak dapatkan rebate, okey, nak S70, korang boleh terus tekan link dekat bawah. Okey, sangat berbaloi. Sebab apa saya bagi tahu, S70 korang tolak rebate je, bulanan korang bawah daripada 1,000. Tapi korang dapat yang high spec punya S70. Gaji bersih 2,500 ke atas. Okay, terus tekan back biru lah. Terus tekan link dekat bawah, ataupun ambil nombor saya dekat bawah, masuk booking, PM saya cepat-cepat. Okay, bagi tahu nak S70 flagship X. Okay, sekali lagi saya ulang, flagship X saja ya ada. Flagship X dia high spec. Macam contoh depan ni ada sunroof, siap datang dengan body kit, siap pasang. Alright, so kita pergi kepada kereta depan dia pula, kereta X50. Okay, so guys, so kereta X50 ni korang dengar baik-baik, sebab banyak sangat model dan variant dia dengan rebate dia. Okay, so untuk X50 kita ada tahun 2025 punya stok. Okay, untuk tahun 2025 punya stok, korang jangan takut. Dia bukannya kereta second hand, bukannya kereta test drive, bukannya kereta show car, kereta display, bukan. Dia kereta baru, tak koyak plastik lagi. Warranty pun korang dapat 5 tahun warranty dan unlimited mileage. Okey, macam kereta baru. Okey, tapi tahun 2025 sahaja. Untuk tahun 2025 F50 eksekutif rebate 8,000. Untuk F50 premium 9,000. Okey, tahun 2025. Right. Untuk tahun 2026 eksekutif dan premium rebate 6,000. F50 flagship rebate 8,000. Okey, itu untuk tahun 2026 punya. So guys, apa lagi tunggu? Free gift ada. Okey, jangan risau. Nak tahu free gift apa, terus PM saya hantar list. Okey, so kita pergi kepada kereta sebelah ni pula. Okey, untuk kereta semua, kalau korang trade in, korang akan dapat lagi extra rebate. Saya akan belanja korang lagi rebate.
Nak tahu berapa? Tekanlah. Okay, tekan link dekat bawah. Kita berkenalan dulu. Okay, korang kalau ada apa-apa nak tanya boleh terus tanya direct dekat dalam tu. Okay, dekat dalam WhatsApp. Alright, so untuk X70. X70 kita dah tak ada variant yang tahun 2025 punya. Tapi seperti mana yang korang tahu, X70 dah keluar facelift ini yang facelift punya. Apa yang facelift punya, enjin dia datang dengan 4 silinder. Yang lain semua sama. Kalau macam yang sebelum ni 3 silinder. Okay, korang boleh tengok kat sini. Tahun baru 2026 punya. Enjin 4 silinder. Ada Apple CarPlay, ada Android Auto, ada power tailgate, enjin 1.5 TGDI. TGDI pula. Enjin 1.5 IGT. Okay, turbo lah, enjin 1.5 turbo. Okay, so guys, untuk X70 semua variant semua all variant adalah RM8,000 rebate yang ada pada bulan ni. Okay, so guys, rebate ni sementara tengah rebate semua kereta tinggi-tinggi ni, better korang beli ni sebelum nak raya nanti. Okay, korang boleh jadikan rebate ni sebagai down payment supaya bulanan korang jauh lebih rendah. Kalau korang ada budget down payment, boleh tambahkan lagi. Okay, rendahkan lagi bulanan korang. Okay, okay, so guys, okay, X70 all variant rebate RM8,000. Kita pergi kepada kereta seterusnya, kereta Saga. Okay, Saga. Saga memang kita ada tahun 2026 punya lah. 2025 memang tak ada. Okay, untuk Saga rebate untuk bulan ni hanyalah RM5,000. Okay, kalau macam bulan lepas rebate Saga RM1,000, bulan ni rebate RM5,000. Kan saya cakap setiap bulan rebate berlainan. Ada naik, ada turun. Dia naik turun. Okay, ramai customer ingat bulan lepas dia ingat bulan ni rebate lagi tinggi sebab awal tahun punya rebate, awal tahun punya promo. Tapi tidak, tuan-tuan dan puan-puan, rebate RM500. Dia turun RM500. Okay, so siapa yang berminat dengan Saga ni kan, kalau korang nak apply Saga, saya nak bagi tahu awal, minta bersabar sikit sebab stok dia agak lambat. Memang saya jujur agak lambat, sebulan. Customer saya yang bulan lepas belum dapat lagi kereta. Okay, so kalau korang berminat, macam biasa korang dapat free tinted, dashcam macam biasalah. Okay, tekan je back biru, tekan je link dekat description bawah, ambil nombor saya, PM saya, nanti saya hantar detail sekali dengan free gift. Alright, so kita pergi kepada kereta yang X90 X90. So guys, X90 untuk yang tahun 2026, 2025 dah tak ada. Untuk rebate bulan ni eksekutif dengan premium, variant eksekutif dengan premium RM16,000. Besar kan? Memang besar. Memang main belas ribu punya rebate kalau kereta-kereta yang ni. Yang X90 ni tak ada apa-apa lagi keluaran, facelift. Okay? Memang stok dia macam biasa saja. So rebate RM16,000 untuk variant eksekutif dengan premium. Dan untuk yang variant flagship, rebate dia adalah RM18,000. Okay, so untuk X90 ni saya nak tekankan sikit, kalau siapa yang berminat nak beli X90 ni, marilah kita trade in bersama-sama. Tak adalah kiranya saya memang suruh korang trade in kereta, sebab mostly customer X90 ni memang dia akan trade in. Korang nak tahu tak berapa harga extra rebate kalau korang trade in kereta? Okay, saya terus bagi tahu terus terang. Kalau korang ada kereta nak trade in dan korang beli X90, korang akan dapat lagi extra rebate dekat kereta ni RM5,000. Contohlah kalau korang ambil yang variant flagship, harga rebate dalam RM18,000, campur lagi dengan RM5,000, so jadi RM23,000 rebate. Okay, kalau korang letak RM23,000 rebate tu, jadikan dia sebagai down payment, dah berapa bulanan korang dapat berkurang. Okay, sangat-sangat berbaloi free je korang, ibarat korang letak RM23,000 rebate. Kalau korang ada lagi nak tambah down payment, lagi bagus. Okay, so dia guys, tu dia untuk X90. Kalau yang mana tak faham, boleh ulang video ni ataupun terus tekan link dekat bawah. Okay, so X50 tadi saya dah explain. Okay, untuk Persona rebate RM4,000 lah, semua variant Persona tak ada dalam ni. Okay, Persona rebate RM4,000. So terima kasih yang dah tengok video saya daripada awal sampai habis. Yang mana belum subscribe, minta tolong subscribe. Yang mana nak datang test drive, showroom kita always welcome you all. Okay, boleh datang test drive, boleh buat appointment dengan saya. Kita berurusan depan-depan lagi bagus sebenarnya. Okay, setuju tak? Okay, kita pun ada ruangan menunggu kalau korang servis kereta. Ada wifi sekali. Okay, ada snacks. Ni kena belilah. Bahagian sana ada kopi,
free sahaja. Okay, so guys, terima kasih yang dah tengok video saya daripada awal sampai habis. Yang dah tekan button subscribe, terima kasih. So guys, kita jumpa korang dalam next video. Saya nak explain korang pasal kereta S70 ni. Okay, dalam next video saya nak explain pasal kereta S70 ni, sebab saya memang nak habiskan stok dealer saya S70 ni. Sebab rebate 14,000 ni untuk bulan ni sahaja. Stok dah tak banyak. Okay, nantikan saya dalam next video. Okay guys, Assalamualaikum, selamat malam, bye bye.